Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saya ini milik Allah sekalian, alhamdulillah. Syarif Samad, Zali Khalid, Faini, Syahidah, Ki Akmal, Hamidah Abdullah, Zalidah Abdullah, Faiz Hamid Sidi, terima kasih, Rosha, semua sahabat saya yang hadir pagi ni. Kuliah pagi ni sebentar saja. Dalam masa setengah jam saya akan berhenti. Justru tolong share pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga ada manfaat pada perkongsian pagi ni, kerana saya nak bawa satu surah yang penting sangat. Yang mudah-mudahan kita dapat memahami bagaimana perjalanan hidup kita seperti yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Inilah dia manual kehidupan seorang Muslim. Baik, tengok ni tafsir Ibn Katsir pada jilid yang ke-10, muka surat 201. Baik, tuan lihat dalam tulisannya berbiru dengan hitam. Begitu jelas sekali, besar, menarik. Mudah-mudahan tafsir ini dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Tuan-tuan ya. Saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan bahawa Al-Quran ni kedudukannya seperti satu surat watika pelantikan. Seseorang daripada kita kan, kalau terima surat pelantikan daripada majikan, oleh kerana hubungan kita yang baik dengan majikan, kita boleh sembahyang dengan dia, pergi makan dengan dia, apa lagi, mungkin pergi umrah dengan dia. Maka oleh kerana terlalu rapatnya hubungan, kita pun tak adalah baca surat pelantikan itu, appointment letter tu. Simpan je, perapkan je. Kak Sab ni, ahlan salam semua saudara saya di Singapura, di Brunei, di mana saja. Ahlan salam, Zainah Awang, barakallahu fikum. Maka kita pun bekerja 30 tahun. Hampir-hampir tiba waktu untuk bersara. Kita pun lihat, ya Allah ya Tuhan, ada pula surat ni 30 tahun lalu kita terima, kita tak baca pun. Tahun 1994, 2024, 14, 2024. Yalah, bekerja pada tahun 1994 contohnya. Maka kita pun jumpa surat tu, ya Allah ya Tuhan, surat ni dah kuning dah. Kita pun buka je, kita pun terkejut melihat dalamnya banyak privileges yang ditawarkan, yang kita telah pun miss. Kalau Muhammad Syawal dalam salam Jamaluddin Husin, masa dah berlalu, waktu bersara dah pun hampir sangat. Kita dah tak peluang nak recoup balik apa kemudahan yang dijanjikan. Tapi kita punya alasan ni lah, saya baik dengan bos, maka apa saja yang minta dia penuhi. Apa perlu risau apa saya. Begitulah kedudukan sebahagian daripada umat Islam. Dia sudah sembahyang, dia sudah puasa, dia menunaikan umrah, dia merasakan hubungan dengan Allah cukuplah, dia tak baca Quran. Macam itulah kedudukan seorang yang bekerja, punya majikan yang baik. Perhubungan yang baik dengan majikan itu menghalang dia untuk membaca surat yang dihantar oleh majikan tersebut. Dia merasakan bahawa tak payah baca lah, aku dah tahu dah apa dalamnya. Maka itulah kedudukan Al-Quran yang tidak dibaca oleh kaum muslimin sampai dekat-dekat mati, barulah dia sedar dah waktu untuk membaca Al-Quran sudah pun hampir berakhir. Maka berbagai-bagai kenikmatan, janji yang baik yang diterima, dijanjikan oleh Allah dalam Quran itu, semua habis, semua dia ketinggalan. Sejarah sidik. Jadi jangan jadi macam tu tau. Ambil peluang untuk baca Al-Quran. Bacalah tafsir Ibn Katsir supaya kita lebih memahami dan tadabbur Al-Quran. Baik, saya nak baca sikit saja ayat daripada surah Al-Qiyamah. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni, tuan buka jilid ke-10 muka surat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yasalu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat mencari dirinya sendiri. Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami berkuasa menyusunnya kembali, jari-jarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak buat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka bila mata telah pun terbeliak,
Dan bila bulan telah hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, ke manalah tempat nak lari? Sekali-kali tidak. Tiada tempat untuk berlindung, hanya kepada Tuhanmu sahaja pada hari itu tempat kembali. Dan pada itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah lalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan berbagai-bagai alasan. Baik, tuan-tuan, tolong share pada tuan-tuan kita yang lain. Moga kita dapat berkenal dengan satu chapter kehidupan yang akan kita lalui, iaitulah lepas kematian nanti apa akan berlaku. Ingat tau, tak ada satu description yang lebih baik daripada apa yang dikemukakan dalam Islam berbanding dengan agama lain. Semua yang dikemukakan dalam Islam itu begitu lengkap, detail, teliti, terperinci, halus, tuan-tuan ya. Kalau ceritakan tentang lepas mati itu masuk ke dalam alam barzah, apa amalan dapat menyelamatkan kita daripada alam barzah itu, siksaannya, ujiannya, apa benda yang dapat selamatkan. Maka Islam yang beri penjelasan paling detail, nak dibandingkan dengan kefahaman orang-orang lain yang cerita lepas kematian itu ada kehidupan. Tapi kehidupan macam mana? Apa persiapannya? Apakah amalan dapat menyelamatkan seorang itu? Tak ada. Yang ada cuma dalam Islam sahaja. Dengar baik tuan ya. Apa maksud alam barzah? Dan sebenarnya dalam kehidupan ni kita melalui beberapa alam tau. Saya nak sebut pada tuan-tuan alam yang kita lalui. Pertama sekali alam zarah. Alam zarah ni manusia berada bentuk zarah dalam tulang sulbi ayahnya, dan pada waktu itu kita semua berada di alam roh, dan Allah telah buat perjanjian dengan semua manusia yang akan dilahirkan. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ini surah Al-A'raf ayat 172. Pernah saya tafsirkan surah ni beberapa tahun lalu di IKIM, bahawa manusia ketika dijadikan alam roh itu, mereka telah dikumpulkan, lalu Allah bertanya kepada mereka. Allah mengambil kesaksiannya terhadap mereka dan bertanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Mereka jawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami melakukannya agar pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sungguhnya kami lengah terhadap perkara itu, atau kamu berkata sungguhnya nenek moyang kami telah mensekutukan Allah sejak dahulu lagi, maka kami keturunan datang selepas itu, maka apakah kau menyeksa kami kerana buatan para pelaku kebatilan. Jadi Allah telah pun mengingatkan manusia bahawasanya di alam ruh dahulu dah ada perjanjian mereka dengan Allah. Perkara ini mana kita boleh lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian kita lalu alam janin tau. Alam janin ni dalam rahim ibu kita. Pertama sekali kita berada di alam zarah, kemudian alam janin. Ini dapat kita lihat sebagai contoh dalam surah An-Najm ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu man ittaqa. Dia lebih mengetahui dirimu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu berada dalam janin, dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap diri kamu suci, janganlah diri kamu hebat sangat. Ini alam keberapa tuan-tuan? Alam kedua. Alam ketiga, barulah kita pergi ke alam dunia. Itu yang kita baca sebelum surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini alam kita baca surah Al-Mulk ni kan. Itu dia menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah yang terbaik amalannya, yang paling berbaik amalannya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ini dalam kaitan kehidupan kita kat dunia. Alam berapa ni? Alam ketiga. Nanti ada alam keempat pula. Apakah alam keempat itu? Alam barzakh. Ni dia ni dalam surah Al-Mu'minun sebagai contoh Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 99 hingga 100. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bila mati seorang itu, maka dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku dapat beramal saleh atas apa yang telah aku janjikan. Ini semua merupakan kata-kata dusta. Di antara mereka sudah pun ada alam barzakh. Barzakh ni berarti satu dinding yang menyebabkan manusia yang mati itu tak dapat lagi berhubung dengan orang hidup. Terputus segala-galanya. Dah tak ada apa cerita dah. Kalau ada orang berkata dia boleh mengetahui apa terdapat dalam kubur ni, satu pembohongan tuan-tuan, penipuan. Kenapa? Kerana Al-Quran mengatakan sudah ada barzakh. Barzakh ni maknanya dinding. Kita tak tahu apa yang berlaku di alam kubur. Tapi kadang-kadang Allah dengan rahmatnya mengirimkan berita tertentu, mimpi yang tertentu kepada orang tertentu dengan apa tujuannya, hikmah sebaliknya, supaya ada perkara-perkara yang kita perlu tahu tentang si mati. Contoh si mati hutangnya tak bayar,
Contohnya si mati itu berada rahmat Allah, maka Allah nak gembirakan anak-anaknya melihat ibu ayah itu dalam penampilan yang sangat menarik. Ada perkara itu berlaku, nanti kita bacakan tuan-tuan, kisah-kisah macam tu. Yang kelima sekali, kehidupan yang abadi sama ada di syurga ataupun di neraka. Inilah dia merupakan 5 alam yang dilalui oleh manusia. Yang maksudnya alam zarah, alam janin, alam dunia, alam barzakh. Yang terakhir sekali alam akhirat, yang mana mereka akan masuk syurga ataupun neraka. Bunga berguran Siti Asya Ahmad. Faham tak ni? Salam semua. Terima kasih kerana sharing pada tuan-tuan kita lain, Miss Lina, aku tim Irma. Tolong share pada teman-teman kita lain. Ni diskusi ni penting sangat untuk mereka tahu. Moga-moga mereka dapat dengar perkara ni, dapatlah buat apa-apa tindakan plan of action, apa yang patut kita buat untuk menghadapi situasi ni. Jadi tuan-tuan, alam barzakh ni maksudnya satu sekatan di antara dua perkara. Kalau kita baca dalam surah Al-Furqan, Allah menceritakan tentang barzakh lagi melibatkan laut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-53. Wa huwa alladhi marajal bahrain yaltaqiyan. Wa huwa alladhi marajal bahrain hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah menceritakan bahawa Allah menjadikan lautan itu terpisah di antara dua. Ada satu lautan Atlantik, satu lautan apa? Pasifik. Saiman Khalidah apa dia? Syaukah Imtiaz. Jamilah, Siti Arzi, Nuashir Al-Rahman, Nuzila Rinal, Azia Jasmi, Allah salam semua, barakallahu fikum. Terima kasih Arif Mahfuz, Warah Hayati. Jadi begitu juga Allah sebut surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bahawa Allah menjadikan dua lautan itu ada tempat pertemuannya tapi tidak boleh bertemu dan tidak boleh bercampur. Seperti air sungai dengan air laut sebagai contohnya. Puan Azina, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Dan sebelum saya terlupa, saya menyampaikan pesan belanja. Ada tuan-tuan minat untuk melaksanakan haji bersama Ana, boleh daftar dengan Zazan Travel. Haji tanpa giliran, insyaAllah. Bagi mereka yang belum dapat panggilan ataupun ada penyakit-penyakit tertentu tapi masih sihat lagi, insyaAllah boleh pergi bersama dengan Ana. Haji tanpa giliran ni mudah-mudahan dapat bimbing bersama tuan-tuan juga oleh sekalian. Tahun lepas pun kami ada grup dan kami telah pun mengambil peluang berada di Mekah lebih kurang 30 hari itu di Madinah untuk membaca 114 surah daripada Al-Quran. Ini di kelainan yang nak tawarkan kepada sahabat-sahabat sekalian, bahawa perjalanan menaikkan ibadah haji kita, perjalanan penuh tarbiyah. Tak adalah lepaskan jemaah begitu saja, tak tahu dia buat apa, tarbiyah pun dia tak tahu. Alhamdulillah kami dalam kumpulan yang kecil, bimbingan ke arah memahami Al-Quran ni menjadi teras utama kami dalam perjalanan. Dan kita pun ada trip tau pada bulan puasa ni, ada trip pada bulan Syawal bagi tuan yang minat. Juga kita ada pengisian, ada modul. Yalah, Alhamdulillah saya dalam penerbitan buku di Telaga Biru sudah lebih hampir 30 tahun. Jadi pengalaman ataupun ilmu yang ada ni kita kongsi sama dalam perjalanan. Kelainan yang kita janjikan, ada pengisian, ada program ilmu, ada daurah dalam perjalanan, ada kitab yang kita baca. Inilah kelainan yang cuba kami utarakan kepada tuan-tuan. Banding dengan pergi tak tahu apa-apa, kadang-kadang bimbingan pun tidak berlaku seperti dijanjikan. InsyaAllah kami di Zazan Travel, ini menjadi teras utama kita tuan-tuan. Tolong sampaikan kepada ibu ayah kita, sahabat kita, adik-adik kita yang nak pergi haji, yang belum dipanggil, yang tak tahu bila muncul gilirannya, boleh usahakan bersama kami. Saya sendiri akan pimpin grup ni di Zazan Travel. Mak Rohani, Ahlan wa sahlan. Aniza, Azidah Hanim, Ahlan wa sahlan. Anizawi, Al-Absim, Latifahi. Ya, betul. Alhamdulillah tuan, alhamdulillah, syukur. Saya dimulakan Allah sekalian. Saya dah terlibat dalam berdakwah ni lebih kurang 30 tahun. Ya, tuan-tuan jangan bimbang lah. Seperti berlaku pada setengah orang yang diuji, yang tak dapat pergi kerana dijanjikan macam-macam perkara tapi tak berlaku. Mudah-mudahan ya tuan-tuan, Allah beri keselamatan, Allah beri pada kita peluang untuk melaksanakan ibadah haji dengan bimbingan bersama saya. Somak Salih, Muhammad Ghazali, Ahlan wa sahlan. Jamia Kurtubi, Ahlan wa sahlan. Orang Singapura pun boleh, insyaAllah. Hafiza Baka, Ahlan wa sahlan. Taib.
Jadi seperti katakan tadi, barzakh ni merupakan dinding. Allah menjadikan di antara dua lautan itu ada dinding yang menyebabkan tidak bertemu. Lautan di Atlantik Pasifik contohnya, warnanya pun lain. Dia ambil gambar dari udara pun nampak lain. Sungai dengan laut pun maka dapat melihat bezaannya. Walaupun air sungai tawar, air laut masin, tapi pertemuan di situ tidak menjejaskan mana-mana pun sumber air itu. Ini namanya barzakh. Allah menjadi barzakh. Jadi barzakh yang dimaksudkan adalah satu dinding yang memisahkan kita dengan si mati, iaitu si mati tak tahu apa yang berlaku dalam perkembangan di dunia untuk keluarganya masih hidup, dan si hidup pun, orang yang hidup tidak mengetahui apa yang berlaku pada si mati, melainkan adalah kiriman tertentu yang Allah hantar kepada orang tertentu, seperti mimpi dan sebagainya. Dengan sebab Allah SWT Maha mengetahui sebaliknya apakah rahsia tersebut, maka seperti saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Sabit bin Qais bin Syammas kan, yang perisainya ataupun baju bersihnya dicuri, sedangkan dia telah meninggal dunia. Maka dia datang dalam mimpi kepada seorang sahabat untuk mengambilnya kembali, kerana benda itu punya nilai yang tertentu mahal. Al-Wasalan Nasasabila Hafizah Bakar. Kalau boleh tunaikan haji pada waktu muda ni bagus sangat. Tapi itulah, nak tunggu gilanya tak tahu bila, 50 tahun, 70 tahun. Tak hidup lagi atau tidak. Jangan tangguh-tangguh tahu. Kalau ada kemampuan, jom pergi bersama kami. Mariam Muhammadun, Alhamdulillah semua, Mama Nur, Zainiah, Mama Ali. Itulah dalam perjalanan kita akan ada pembentangan, perbincangan, kuliah. Kita target untuk membaca satu soal surah Al-Quran tau. Apa dia? Nanti saya cerita nanti kuliah lah. Kita dalam topik alam barzakh sekarang. Baik. Jadi ada soalan, adakah kubur sama dengan alam barzakh? Jadi kita lihat kehebatan penggunaan Quran pun, kubur ni macam-macam tau. Ada perkataan kubur disebut ajdath. Ini semua saya pernah uraikan dalam surah Yasin yang lalu, dalam tafsir di Hakim. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh dengar lah. Boleh cari kat YouTube ke. Kuliah tafsir yang disampaikan di Hakim itu sejak setahun yang lalu, mula dengan surah Yasin. Saya ceritakan perbezaan penggunaan Quran begitu teliti. Allah milih perkataan-perkataan Quran tu bukan secara kebetulan tau, dia ada rahsia di sebaliknya. Nak suruh sambung cerita ni tak tahu. Besok saya cerita besok, bukan ini. Tunggu esok tau. Sebab ini saya nak habis cepat ni. Tuan-tuan dimulai kasihan. Tolong sampaikan kami ada mengendalikan program haji. InsyaAllah saya akan jadi pimpinan sendiri, bimbingan bersama sahabat-sahabat yang saya percayai. Grup kami kecil saja. Ada tuan minat boleh daftar bersama kami. Kami ada di Tawau ada Ustaz Muhammad Osman. Kami di Melaka ada Ustaz Sudin Noh. Di Pahang kita ada Ustaz Afirul. Alhamdulillah semua sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Ada Ustaz Ramli dekat Puncak Alam. Ada sahabat saya yang mulia yang membimbing sama-sama yang dalam grup ni. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh bersama kami dalam perjalanan ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Mari Queen X, Muaz, Puan Azina, masa muda, tenaga banyak, duit tak ada pula. Ya betul lah Puan Azina. Sebenarnya nak pergi haji ni kita boleh je pinjam duit pada bank ke, pada ibu bapa ke, kemudian nanti balik bayarlah semula. Kerana bila kita tunggu usia tua, pada waktu itu duit kita cukup, tenaga kita pula tak ada. Hukumnya harus telah difatwakan. Kalau negara jiran, negara Indonesia tu orang pinjam duit pada bank untuk tujuan melaksanakan haji ni biasa je. Biasa. Bank-bank Islam dekat negara mereka pinjam. So mereka dapat pergi pada usia muda, badan kuat, dapat berjalan jauh. Dekat Mina tu perjalanan jauh sangat. Ya betul, memerlukan ketahanan luar biasa. Panas dia. Kena tawaf itu, kita punya tumit ni punya keting kat belakang disakit orang langgar. Tawaf ifadah kita, tawaf haji kan. Jadi kena tenaga muda, kena kuat. Kalau dah tua, sakit jantung pula, ada macam-macam hal nanti. Jadi sebenarnya boleh saja buat pinjaman kewangan dalam pinjaman Islam Qarudul Hasan ni kepada bank ke. Telah difatwakan, di JAKIM pun difatwakan perkara ni. Cuma negara kita tak popular lagi perkara ni. Boleh pinjam pada ibu ayah, pinjam dengan bank-bank ni, dia ada mudarabah halal. Qarudul Hasan, konsep yang tertentu halal lah, dibenarkan, bukan pinjam secara riba dan sebagainya. Boleh kita tengok, boleh kita cek semula fatwa ni dalam mufti wilayah pun ada memfatwakannya, JAKIM pun ada, boleh tengok fakta-fakta dan fatwa-fatwa ni. Salawat Safiyah. Jadi saya sedang ceritakan kepada tuan-tuan tentang alam barzakh. Ada banyak perkara yang menarik. Jadi ada soalan ditanya, adakah malaikat maut bernama Israel?
Ya, para malaikat ni adalah sebahagian daripada alam gaib yang kita tidak mungkin untuk mengetahui tentang mereka melainkan dengan wahyu daripada Al-Quran, daripada Allah SWT, menulis Al-Quran juga sunnah. Ketahuilah bahawa dalam Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi tidak ada pun sebutan nama Israel. Dengar tu? Nama Abdul Razak, Rodia, Abdul Majid, Ruqiyah, Nuraini, Muhammad Sa'id. Boleh, Puan Nazina boleh pinjam duit untuk pergi haji, boleh. Pinjam pada ibu ayah yang kaya, adik-beradik yang kaya, pada bank pun boleh. Hukumnya boleh. Kerana kita tahu kita akan mampu bayar balik. Sama juga konsepnya, kita simpan duit sebulan 1,000 contohnya. Menjelang 10 tahun dapat berapa? Ada 100,000 kata naik nak pergi haji. Sama juga kita pinjam orang 100,000 di awal, kita bayar balik semula. Pinjam secara Qardul Hasan lah. Ustazah Ma'i, terima kasih Ustazah Ma'i. Ustazah Ma'i pun kami punya ustazah. Siapa yang nak pergi boleh berurusan dengan Ustazah Ma'i. Ni ustazah kita. Barakallahu fikum. Terima kasih ustazah. Jelas sekali lah. Ursilina Hajar Hamdan. Jadi tidak ada sebutan tentang Israel dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Malaikat Israel tak ada, nama tu tak ada. Yang ada dalam Quran menyatakan bahawa Malakul Maut. Contohnya dalam surah As-Sajdah yang kita baca pagi Jumaat ni, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kan kamu akan dimatikan, diwafatkan, diambil nyawa kamu oleh malaikat maut, dipertanggungjawabkan oleh Allah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Jadi penamaan malaikat maut dengan Israel tidak memiliki asasnya. Mungkin ia popular berdasarkan kepada kisah-kisah Israeliat. Tak mengapalah untuk sebut, tidaklah haram. Tapi nak menyatakan kepada tuan-tuan, nama ni tidak ada dalam Quran, tidak ada hadis. Dia mungkin datang daripada kisah-kisah Israeliat yang menjadi sebahagian daripada rujukan umat Islam pada zaman para sahabat dahulu, iaitu mereka mencari satu daripada kisah-kisah Israeliat. Israel ni maknanya Israel, datang daripada Bani Israel. Bani Israel yang terpelajar ni mereka masuk Islam, dan ada pengaruh mereka dalam pendidikan kepada anak-anak umat Islam pada masa itu. Taklah salah, sekarang saya bincang dengan tuan-tuan dalam surat Al-Ankabut kan, galakan untuk kita belajar dari apa sumber saja yang bentuk wisdom, asalkan dia tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kan Nabi telah bersabda, idza haddatsa lakum ahlul kitab fala tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalau ahli kitab bercerita dengan kamu benarkan, kamu jangan salahkan, kamu jangan terima 100%. Dengar aja dulu. Kalau menepati Quran hadis, kamu boleh ambil. Kalau logik akal ada, ambil. Tapi kalau ada pelanggaran, berlawanan, maka jangan ambil. Begitu berhati-hati kita dalam mengambil sumber ni. Tapi oleh kerana dia satu rujukan yang popular oleh orang Islam pun menyebut nama Israel, maka kita sebut. Tak ada salahnya. Tapi tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sebutan nama itu daripada Allah SWT ataupun daripada Nabi SAW. Ahmad Ridwan SAW, Muhammad Luqarani Hasan. Kita sedang bincang tentang alam barzah dan perkara-perkara berkaitan dengannya. Baik. Ni betul ke syaitan datang ketika seorang hampir mati? Rasulullah bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan datang kepada seseorang kamu dalam setiap urusan pentingnya. Jadi Rasulullah beritahu syaitan akan berusaha untuk menyesatkan manusia sampailah rohnya keluar dari tubuhnya, iaitu Nabi bersabda, sungguhnya syaitan berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku sentiasa akan menggelincirkan hamba-hamba bersama roh mereka pada dalam jasad. Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan sentiasa mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis merupakan hadis yang hasan. Jadi maknanya syaitan datang dalam suasana-suasana tertentu bertujuan untuk menyesatkan manusia dan mengajak mereka mati dalam kekufuran dan perkara-perkara kefasikan. Ini satu janji syaitan kepada Allah SWT, menggelincirkan manusia pada waktu-waktu seperti itu. Baik. Apa tu? Rashid Razak, anak sulung kongsi gambar kelas bersama guru yang pernah menjadi guru sendiri semasa belajar di universiti. Rasa masa cepat berlalu, peringatan buat diri. Ya Allah ya Tuhan, baru Jumaat dah lalu, masuk Jumaat dah ini. Memang dalam hadis mengatakan begitu lalu lumrah kehidupan menuju ke hujung zaman ni. Hari menjadi begitu singkat. Setahun macam seminggu, macam sebulan saja. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Ya. Terasa macam baru lagi kita baca surah Kahfi. Minggu lepas dah masuk Jumaat yang baru. Terasa macam baru je pergi haji, nak pergi haji balik semula dah. Tuan tolong ingatkan teman-teman kita yang lain, sahabat kita, Ustaz Zazan ada pimpin grup untuk menunaikan ibadah haji bagi mereka yang kesempatan, yang menanti belum dapat gilirannya, boleh usaha bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sendiri akan pimpin grup ni. Ahlan wa sahlan Aimi Aziz, ahlan wa sahlan semua sahabat yang hadir. Ahlan wa sahlan Ustaz Asma'arun pun ada pada ketika ni. Barakallahu fikum ya. Siti Ain Firdaus Abdullah. Jadi kita sedang bincangkan tentang ada soalan lagi orang bertanya, adakah mayat mengetahui orang yang menguruskannya? Ya, ada riwayat yang mengatakan bahawa orang mati itu mengetahui orang yang membawanya, mandikannya, menurunkannya dalam kubur. Dalam Quran dan hadis tidak ada keterangan seperti itu. Adapun hadis riwayat Nabi, ya ada perkaranya bahawa mayat itu tahu orang yang bawanya, orang mandikannya dan orang menurunkannya ke dalam kuburnya. Hadis ini riwayat Ahmad tapi dinilai dhaif oleh sebahagian daripada para ulama hadis. Riwayat yang paling sahih adalah sabda Nabi, "Idza wudi'at al-janazah fahtamalaha rijalu ala anaqihim fa in kana salihatan qalat kadimuni wa in kana ghayra salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tathabuna biha yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iq." Dalam hadis yang lain bahawa Nabi SAW telah pun, hadis riwayat Bukhari, bahawa Nabi menyatakan kalau dibawa jenazah seorang yang beriman yang salih itu, maka dia akan berkata, cepatlah bawa aku ke kubur. Cepat bawa ke kubur, ke bumi kan segera. Tak sabar dia untuk mendapat nikmat dari Tuhan yang dijanjikan di alam barzah itu, bermula daripada alam barzah lagi. Sebaliknya kalau orang itu ahli maksiat, orang yang fasik, yang suka melakukan perkara-perkara dosa, maka dia akan berkata, celakanya kamu, mana kamu nak bawa aku ni? Maka suara jeritanya itu didengari oleh semua makhluk, melainkan jin dan manusia saja. Kalaulah seseorang manusia mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan. Baik tuan, perjalanan ke alam barzah ni satu perjalanan yang penuh misteri. Kita hanya memahaminya berdasarkan kepada Quran dan kepada hadis. Banyak lagi perkara saya nak share dengan tuan-tuan berkaitan dengan perkara ini. InsyaAllah kita sambung lagi dengan kuliah akan datang besok insyaAllah. Moga yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Terima kasih kerana hadir, terima kasih kerana sharing kepada tuan-tuan kita yang lain. Saya terang tadi tentang alam barzah ni, alam yang misteri yang kita tidak tahu. Datang sumber rujukan daripada Quran dan hadis saja yang menerangkan kepada kita tentang hakikatnya. Beruntungnya kita orang Islam kerana semua ni telah diberi penjelasan Nabi SAW. Rugi bila kita tidak membacanya. Ingat tak ada satu kehidupan selain daripada Islam yang dapat memberi keterangan yang jelas tentang perjalanan selepas kematian melainkan Islam sahaja. Mereka mengatakan betul ada kehidupan, ada kematian, ada kehidupan lepas tu, tapi mereka tak tahu bagaimana explanationnya, apa persiapannya, apa keamalan yang menyelamatkan mereka. Mereka tak tahu semua tu. Hanya kita orang Islam yang dapat memberikan penjelasan yang detail. Terima kasih tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pagi esok, sambung lagi topik yang sama. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam mana bacaan doa untuk almarhum suami? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia, kasihanilah dia, tinggikan darjatnya, ampunkan dosanya, tutup aibnya. Baca dalam sembahyang boleh Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi besok. Kita sambung lagi cerita tentang alam barzah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.